sentiasa cakap mak bangga, ayah bangga, kan? Contoh teacher bangga because you improve a lot. Kalau kita kata nak belajar bahasa yang asing ni, English, Arabic, Mandarin, kan? Susah tau, susah tau. Sebab bahasa ni it's a not common language yang kita selalu bercakap. Tapi macam mana kita nak make our student untuk nak go through this kind of language yang mana kita letakkan doesn't matter. It's okay to make a mistake. It's okay to pronounce it wrong. It's okay untuk nak try. Because yang penting you need to berani, bukan takut salah. That's the thing. Guru kena puji usaha anak tu, bukan puji keputusan dia. Remember, teachers need to praise the process. Contoh saya bagi contoh pujian yang boleh dibuat. So ibu bapa pun boleh ni. Kalau puji anak, jangan puji baguslah dapat A. Jangan baguslah berjaya buat ni. No. Puji macam ni. Bagus effort sudah buat ni. Hebat. Tak putus asa, bagus. Contohnya, kan? Jadi jangan puji result. Puji proses. Supaya apa? Sebab dia tahu whatever circumstances or result dia dapat, yes, process is more important.